Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Ramadan. Saya Syekh Imtiaz Syamsulani daripada Company 15. Pernah tak kita terfikir sejauh mana iman kita dinilai melalui cara kita melayan jiran? Hari ini saya akan kongsikan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat ringkas tapi dalam maknanya. Hadisnya berbunyi, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak beriman seorang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kadang-kadang kita rasa ada pengajian di kecil, contohnya pasal muzik pada waktu malam dengan kawan-kawan, ataupun kita parking kereta kita di halaman kawasan jiran, ataupun juga kita tidak mengulurkan bantuan apabila jiran kita menghadapi kesusahan. Memanglah kita tidak berniat untuk membuat jahat, tetapi dalam Islam, apabila jiran itu tidak merasa selesa, maka di situlah tanda iman kita sedang diuji. Sebaliknya, orang beriman itu ialah orang yang membuat jirannya merasa tenang dan selamat. Contohnya, senyum bila jumpa, memberi salam, menjaga suara dan tingkah laku, dan mengulurkan bantuan apabila mereka dalam kesusahan. Kita tidak boleh buat benda besar, cukup kita menjadi jiran yang tidak menyesatkan. Iman tidak hanya dinilai di masjid, tetapi di rumah, melalui cara kita melayan jiran kita. Akhir kata, marilah kita menjaga iman kita dengan cara kita pastikan jiran kita aman daripada gangguan. Berbuat baik kepada jiran, kerana di situlah iman kita akan diuji. Sekian, itulah daripada saya. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.